Setiap rumah perlu ada benda ni supaya TV rumah korang tak sengit. Kesian orang tengok TV macam ni. Kalau korang kat rumah pasang TV sengit, pasang frame sengit, benda ni aku memang recommend ada dekat setiap rumah. Sebab apa? Sebab dia ada laser. Sebelum tu, benda ni dia ada Peter tape ni. Yang ini biasa. Lepas tu korang ada ni. Ini apa, bubble ni. Tengok bagi dia stabilize kan. Nak tengok benda ni sengit ke, lurus ke, benda ni ada. Tapi benda yang paling best adalah ni. Dia ada laser. Kalau korang tengok kat sini, dia bagi tahu. Kalau macam ni, paling atas dia ada laser melintang, paling bawah dia ada laser menegak, tapi kalau tengah-tengah dia ada plus punya laser. So apa bagusnya benda ni? Sebab sebelum ni aku pasang frame ke apa kan, aku tengok kenapa sengit benda ni, kenapa sengit benda ni. Tak ada indikator yang benda tu lurus. So benda ni sangat membantu. Dulu aku ingat laser ni mahal, tapi rupanya murah je. Berapa belas ringgit je beli benda ni dekat beg kuning atau link yang aku sediakan.